Assalamualaikum. Hello kawan. Balik lagi kita di channel Mudah Saja. Apa khabar semua? Mudah-mudahan baik-baik saja. Okey, ini 29 Ramadan, 30 hari bulan 3. Kita nak balik kampung. Balik 2 kereta ni je. Kereta Saga ni dan itu putih. Okey, kita akan bertolak sekejap lagi. Perjalanan jauh tak kurasa kerana hatiku bijaksana. Alright, kita berhenti isi minyak dulu dekat highway Besi Gudang. Dia Petron Permas. Lagi satu kereta kat sana tu. Kita isi minyak lagi. Tengok suasana pagi ni. Kereta tak berapa banyak sangat lagi. Kereta belum keluar lagi ke sini ni. Okay, jap. Kita sambung lagi perjalanan. Wajah yang ku sayang, satu-satu tersemat di kalbu. Pasti terubat rindu di hati, menyambut kepulanganku nanti. Semuanya bagaikan turut gembira. Balik kampung, oh, 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 balik kampung, oh, 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 balik kampung, hati gira. Oh, 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 balik kampung, oh, 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 balik kampung, oh, 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 balik kampung, hati gira. Terbayang wajah-wajah yang ku sayang, satu-satu tersemat di kalbu. Pasti terubat rindu di hati, menyambut kepulanganku nanti. Sampai pada Kelawang. Kat Shell ni. Mana Proton Saga tu? Tu dia tepi sana.
Alhamdulillah kita dah sampai kampung. Inilah dia keadaan dia. Ini sudah di mesin rumput ni. Rumah baru ah. Atas ni pun dia dah tebas. Nampak terang. Ni dah mesin rumput dah ni. Kat belakang. Mana? Makan je. Belum dah mesin. Okeylah. Hari hujan guys. Tak ada pula. Elok je cuaca lah. Elok je. Tak ada gerimis. Tak ada. Hujan guys. Alright guys, ini kita dah setting cerita. Kita kasih try satu dulu. Cerita, ini cerita lama. Ini pun pakai petrol ni. Asap tu hitam. Nanti kita try yang lain-lain pula. Kalau dapat pasang yang lain-lain. Yelah, bukan rumah. Hey guys. Tak ada tepi dia tu. Saya tak ada. Tak, dia kan tak puasa. Tadi. Nak. Ni buat sendiri kan? Saudara, berita perdana dimulakan dengan perisytiharan tarikh Hari Raya Puasa oleh penyimpan Mohor Besar Raja-Raja Tan Sri Said Daniel Said Ahmad. Bismillahirrahmanirrahim. Bagi menyempurnakan titah perintah ke bawah Duli Yang Maha Mulia, Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong, setelah diperkenankan oleh Duli-Duli Yang Maha Mulia, Raja-Raja, maka adalah dengan ini saya mengisytiharkan bahawa tarikh Hari Raya Puasa bagi negeri-negeri seluruh Malaysia telah ditetapkan pada hari Isnin 31 hari bulan Mac 2025. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita nak buat apa? Buat apa? Kali ni saya yang rakam. Kita nak buat apa? Yang mana satu? Pasang nasi. Pasang langsi. Langsi apa? Nasi. Tingkap. Nasi tikam. Yang ini. Dia raya tak? Raya? Okey. Okey, record lah. Okey. 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 Pergi tengok kereta. Kereta ni kat situ guys. Okey. Rakam di tengah
Direkam tu. Siapa nama dia? Gaby. Jadi, Gaby dengan siapa kawan dia? ya Allah. Miau miau. Okey. Boleh. Okey, stop. Okey. Okey, kawan-kawan, ini kita dah pasang pelita. Kenapa banyak asap? Sebab ini lah kawasan rumah kita. Raya raya, esok raya, miskin raya, bergembira. Raya raya, esok raya, 1 Syawal sudah tiba. Esok raya terkenangkan kampungku di sana, sungguh meriah bila di hari raya. Ku terbayang wajahmu ayah bunda, sudah lama tak bertentangan mata. Raya raya, esok raya, miskin raya, bergembira sambut raya. Raya raya, esok raya, 1 Syawal sudah tiba. Raya raya, esok raya, 1 Syawal sudah tiba. Esok raya terkenangkan padamu kekasihku, hanya raja yang aku rindu-rindu. Tak sabar rasa hati nak bertemu, pagi Syawal tentu sunyi tanpamu. Sayup-sayup bergema suara takbir, menyentuh hatiku di perantauan. Setelah sebulan kita berpuasa, 1 Syawal disambut dengan gembira. Raya raya, esok raya, semua insan bergembira. Esok raya, esok raya. Ikan ni pula tak hidup pula. Dah macam ni lah pula nak rosak. Malah elok. Masuk air. Aduh. Gelap. Tinggal mati.
Menjelang hari raya, berakhirnya puasa, bergema takbir senja, menyambut Syawal tiba. Suasana riang-riang terlihat sini sana. Nak menjambar kat bawah. Di malam raya terhias indah rupa. Oh, cantik berseri-seri, tua dan muda berpakaian serba baru. Oh, sungguh meriahnya, miskin kaya pun turut bergembira. Selamat Hari Raya Aidilfitri mulia, semoga berbahagia, hidup aman sentosa. Menjelang hari raya, berakhirnya puasa, bergema takbir senja, menyambut Syawal tiba. Suasana riang-riang terlihat sini sana, menyeri malam raya. Okey, ada orang datang. Terhias indah rupa. Cantik berseri-seri, tua dan muda berpakaian serba baru. Oh, sungguh meriahnya, miskin kaya pun turut bergembira. Selamat Hari Raya Aidilfitri mulia, semoga berbahagia, hidup aman sentosa. Gembira rasanya hati pengembara, dapat pulang bersua dengan yang tersayang. Bersyukurlah pada Tuhan yang Maha Esa, dapat kita merayakan bersama-sama. Di hari mulia ini, ku susun 10 jari. Kenapa? Kasut tak ada besar. Ayam dia all black Selamat Hari Raya. Dulunya kasa-kasa. Selamat Hari Raya. Ampun maaf dipinta. Ayam all black semua dia.
kesunyian, desa yang lama ku tinggalkan, kerinduan seakan memanggilku pulang. Suasana sungguh meriah di sini sana, segalanya Gabian, bagi ucapan. berseri indah, berhias rupa. Di hari mulia ini, ku susun 10 jari, ku kini Tengok muka Sarah dekat-dekat. padamu yang menanti. Selamat hari raya, hari yang bahagia. Selamat hari raya, ampun maaf dipinta. Selamat hari raya, hari yang bahagia. Selamat hari raya, ampun maaf dipinta. Berlalulah sudah Ramadan, sebulan berpuasa. Tiba Syawal kita rayakan dengan rasa gembira. Anak muda di rantauan semuanya pulang ke desa. Ibu dan ayah keriangan bersyukur tak terkira. Bertukar senyuman dan salam, ziarah menziarahi, tutur dan kata yang sopan, saling memaafi. Suasana hari raya, walau di manapun jua, memberikan ketenangan dan mententeramkan jiwa. Kuih dan muih beraneka macam, makanlah jangan hanya dipandang. Ketupat rendang sila nikmati, kawan penat memasak malam ke pagi. Wajik dan dodol jangan lupakan, peninggalan nenek zaman berzaman. Asyik bersembang pakcik dan makcik, hai duit raya lupa nak diberi. Kalau kalangah hilang yang beranak. Kalau tu bunyi tu. Kalau bunyi. Kalau tak dengar dia yang beranak. Beranak. Beranak penyeng beranak. Terdengar sampai jauh besok. Besok. Jadi kata dia. Yang dekat dia. Monomo hampir. Ya. Kalau terdengar dia lagi beranak. Bayangkan tiang dengan putri. Tinggalkan dua orang kalau benar. Kalau dia terdengar dia lagi beranak, itu Melayu. Dia bukan Melayu punya, dia Minangnya. Kalau Minang, orang Minang. Monomo hampir. Dia bukan putri. Kalau terdengar dia lagi beranak. Tinggalkan tiang tinggal dua orang salah benar. Tinggalkan dua orang salah benar. Baru kita ada balik, jangan pepatah harap, jangan tak boleh. Tinggal hubungan satu lain itu, kita dah begitu, tinggalkan salah sebenar, mesti ada hubungan lagi. Jadi apa lah?
Berjabat salam kita semua, maafkan silap dan salah. Kunjung mengunjung riang berhimpun, raikan hari mulia. Bergema takbir Syawal kedengaran, warna-warni dan berseri. Indahnya suasana bergembira, kaum keluarga bersalaman dan bermaafan, menyambut kedatangan saudara. Berjabat salam kita semua, maafkan silap dan salah. Kunjung mengunjung riang berhimpun, raikan hari mulia. Selamat Hari Raya, ucapan untuk semua, lupakanlah segala sengketa, beranikan pada menambah. Oma, jadi kau itu disokat.
Okey, kita sudah nak balik. Sekarang kita tengok keadaan rumah sebelum kita tinggalkan. Rumah punya keadaan macam ni lah. Senang nanti kita nak buat rujukan bila kita balik sini nanti. Ini dapur. Kita tutup dulu pintu ni. Okey, kita cek bilik air. Pintu yang ni dah lock, tak boleh buka. Kita tengok. Okey. Okey, kolah dah keringkan. Air dah tak ada. Ini pipe pun kita tengok air tak ada menitik. Pastikan tak ada menitik. Okey, toilet pun kita tengok bersih. Macam ni kita tinggalkan. Ini baldi ni kita balikkan kat sini. Okey. Okey. Kunci. Ini nanti lampu dia kita padam. Kita tengok petais. Ini dapur clear lah. Ini dapur pun kita dah kosong. Ini kita simpan sudu cawan. Nanti bila balik nanti senang. Tak payah nak basuh teruk sangat bila bilas. Ini pun sama. Ada dalam pinggan mangkuk cawan-cawan polistiren. Adalah sikit-sikit barang. Ini pun kita dah selubungkan rak pinggan. Okey. Keadaan ni wire dah cabut. Wire peti ais pun dah cabut belakang ni. Okey. Kita naik atas. Ni pun pintu ni kita tutup. Okey. Tutup lampu. Dah gelap. Bilik air pun dah gelap. Okey. Inilah keadaan dia. Sekarang kita tutup pintu ni. Okey, dapur tutup. Okey. Ini keadaan tengah dapur atas. Bilik ni tak ada lah bersepah-sepah. Okey. Ni canvas biarkan. Takut air meleleh. Ni baldi semua standby kan. Okey lah. Okey. Ini tengah. Ini nanti kita tutup. Okey, sudah tutup. Orang pakai baju ni tutup. Ini bilik ni pun nanti tutup pintu. Pintu ni pun akan ditutup. Okey, semua dah siap-siap nak balik. Okey. Balik pula. Kita kemas-kemas. Bilik ni pun kita tutup nanti. Okey. Okey. Jom kita gerak balik. Okey. Okey. Kita kunci pintu ini. Okey. Okey ah. Okey lah.
Okey. Tak payah, tutup dulu, biar dulu. Ambil gambar dulu. Dengan prop. Okey, ambil gambar. Cepat. Wah. Okey, kita tutup pintu. Dah keluar pukul 10 ah. Assalamualaikum. Dia keluar pukul 10 ah. Okey lah. Okey lah. Bye-bye rumah. Jumpa lagi rumah.